kalau ada masa nanti mak ayah kan senang je, paling senang bawa anak-anak ni pergi berhenti dekat projek perumahan baru tengah buat tu, berhenti cuba tu baca signboard tu berapa harga rumah sekarang. Cuba tengok, kau tengok tu berapa, hanya 800,000, hanya 800,000. Penjodoh bilangan pun cetak tepat aja. Lepas tu bawa pula pergi kedai kereta tu, cuba tengok kat showroom, tengok kereta tu, kereta mana nak kereta ni, nak kereta ni, kau tengok harga berapa, berapa sebulan kena bayar. Lepas tu bawa pula tengok motosikal, oh nak motor ni betul, tengok berapa harga sebulan bayar. Masa tu kita cakap dengan ni, kita kirakan untuk anak kita total harga rumah, kau campur dengan harga kereta, harga motor sebulan, belum cerita kau nak makan lagi. Tak apalah, abah bagilah kau 500 sebulan, kau campur-campur semua, kau tengok sekurang-kurang kau kena ada berapa sebulan dalam poket kau untuk kau boleh survive hidup dalam dunia. Jadi kalau nak survive, belajar. Itu itu je. Pesan ke anak. Kadang-kadang kena anak ni kena buat macam tu. Saya anak saya buat macam tu. Kau tengok sekarang. Kau rasa macam mana? Kalau abah kau tiba-tiba dengan mak kau tiba mati tiba-tiba, kau nak buat macam mana? Cakap. Sekarang ni boleh lah, abah boleh bagi, mak boleh bagi sikit, tidak pun boleh bagi sikit. So macam mana kau nak hidup? Kau tahu tak ayah bayar berapa sebulan rumah? Kau tahu tak ayah bayar duit kereta berapa? Tahu tak mak bayar berapa? Cikgu-cikgu ni komitmen dia dekat cecah 10,000 sebulan. Tapi cikgu at least ada kerjaya. Sebab apa dia kerjaya jadi cikgu? Sebab dulu dia belajar. Macam tu. Jadi anak-anak kena belajar.